Perodua Bezza 2026 terus menjadi salah satu kereta sedan kompak yang sangat popular di Malaysia kerana gabungan reka bentuk moden, kecekapan bahan api yang tinggi dan harga yang mampu milik. Kereta ini direka khas untuk pemandu yang mencari kenderaan harian yang praktikal tetapi masih kelihatan bergaya di jalan raya. Reka bentuk luaran Perodua Bezza 2026 kelihatan lebih kemas dan aerodinamik dengan grill hadapan yang lebih tajam, lampu LED yang moden serta bumper yang memberikan penampilan lebih sporty. Dari bahagian sisi, garis badan kereta ini nampak kemas dan seimbang manakala bahagian belakang dilengkapi lampu yang bergaya yang memberikan sentuhan moden pada sedan kompak ini. Di bahagian dalaman, Perodua Bezza 2026 menawarkan ruang kabin yang selesa dan praktikal untuk kegunaan harian. Tempat duduk direka dengan material yang lebih baik untuk memberikan keselesaan kepada pemandu dan penumpang walaupun dalam perjalanan jauh. Dashboard kereta ini juga kelihatan moden dengan paparan infotainment skrin sentuh yang menyokong sambungan telefon pintar seperti Bluetooth dan USB. Sistem audio yang disediakan juga memberikan kualiti bunyi yang jelas untuk hiburan semasa memandu. Selain itu, ruang kaki dan ruang kepala yang cukup luas menjadikan kereta ini sesuai untuk keluarga kecil atau individu yang sering memandu dalam bandar. Dari segi prestasi, Perodua Bezza 2026 biasanya dilengkapi dengan enjin 1.0 liter atau 1.3 liter yang terkenal dengan penggunaan bahan api yang sangat menjimatkan. Enjin ini dipadankan dengan transmisi automatik atau manual yang memberikan pemanduan yang lancar dan mudah dikawal. Kereta ini juga sangat sesuai digunakan di bandar kerana saiznya yang kompak memudahkan pemandu untuk parkir dan bergerak dalam trafik yang sibuk. Selain itu, kecekapan bahan api yang tinggi menjadikan Perodua Bezza pilihan yang sangat praktikal bagi mereka yang ingin menjimatkan kos petrol dalam jangka masa panjang. Ciri keselamatan juga menjadi keutamaan dalam Perodua Bezza 2026. Kereta ini dilengkapi dengan pelbagai teknologi keselamatan moden seperti sistem brake ABS, electronic brake distribution, kawalan kestabilan kenderaan dan beberapa beg udara untuk perlindungan tambahan. Sesetengah varian juga dilengkapi dengan teknologi keselamatan pintar yang membantu pemandu mengelakkan kemalangan dan meningkatkan keyakinan semasa memandu. Dengan kombinasi keselamatan yang baik dan reka bentuk yang praktikal, Perodua Bezza terus menjadi pilihan popular di kalangan pemandu Malaysia. Selain itu, ruang bak yang luas memberikan kelebihan kepada pengguna yang sering membawa barangan atau bagasi semasa perjalanan. Ini menjadikan kereta ini sesuai untuk perjalanan harian, urusan kerja atau percutian pendek bersama keluarga. Penyelenggaraan Perodua Bezza juga terkenal dengan kos yang rendah kerana alat ganti mudah didapati dan rangkaian servis Perodua yang luas di seluruh Malaysia. Secara keseluruhan, Perodua Bezza 2026 adalah sebuah sedan kompak yang menawarkan keseimbangan antara gaya, prestasi, penjimatan bahan api dan keselamatan. Ia sesuai untuk pemandu muda, keluarga kecil atau sesiapa sahaja yang mencari kereta yang boleh dipercayai untuk kegunaan harian di Malaysia. Adakah Perodua Bezza 2026 akan terus menjadi kereta sedan paling popular di Malaysia pada masa akan datang? Jika anda suka video tentang kereta popular dan spesifikasi kereta terbaru seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak video menarik tentang kereta.